saya sebenarnya kan on Shiruto ni saya memang amazed lah dengan dia punya science behind that. Saya banyaklah tengok testimoni orang kan. Tapi bila testimoni orang tu keyakinan kita tu macam kuranglah sikit kan. Until lah saya dapat satu case sendiri my downline lah, my downline. So dia ada masalah jantung, so admitted for 2 weeks untuk nak buat prosedur jantung. So they plan for angiogram and nak buat stent. Nak buat stent. Tapi you tahulah kan bila masuk dia ada chronic problem lah, banyak lah kan. So bila masuk ward, hospital ni dia bukan bersih kan. So somehow dia dapat infection. So dia ada dapat infection kaki dia. Kat kaki dia. So yang prosedur asal tu tertangguh and then dia fokus pada kaki. So what happened, kaki dia tu dia ada cellulitis. It started with cellulitis. Dia memang ada chronic cellulitis tapi worsen. So dalam ward tu dia cellulitis tu dia kaki dia dah jadi hitam tu. Dah hitam sebab blood circulation tak bagus kan. So jadi hitam dah almost like memang dah berkerutu tau. Dia punya kaki tu memang dia tunjuk gambar tu memang dah hitam dah nak lurus lah. So bila doktor buat investigation and so on, dia kata dia punya infection tu dah masuk nak pergi ke tulang. So doktor kata okay, kita tak ada option lain dah sebab dia dah on antibiotic for 2 weeks dah. So dia kata memang kita kena potong. So kebetulan masa tu saya sebenarnya berada di Mekah, saya tengah buat umrah. So my downline ni dia tak percaya sangat dengan Shiruto ni, tapi kita keep bagi advice lah, try lah, cubalah. Until yang bila dah keadaan macam ni dia tak ada choice lah kan. Tak ada choice lah kan. Dia kata you ambil je lah Shiruto ni. Berapa sachet tu? Okay, malam tu kita bagi sebab dia di hospital, so kita dapat alhamdulillah lah hantar malam tu ke ward, dia ambil 2 sachet. Malam tu dia ambil 2 sachet. The next morning, all this while dia punya blood sugar 20 something. Memang on high side. So pagi tu dia punya blood sugar turun kepada 5. That first effect tu pun Missy tertanya, kenapa rendah sangat kan? And then bila rendah, tu dia bagi ubat lah apa semua, dia bagi gula and so on. Dia orang ambil repeat dia punya blood investigation. So darah putih dia daripada berbelas-belas ni, this 2 week kan tak boleh nak settle. So dia orang ambil blood investigate sel darah putih tu normal. Baru 2 sachet? Baru 2 sachet. Dengan that 2 sachet tu memang perubahan sangat drastik. After 4 days, dia ambil lah 2, 4 lah. After 4 days, kaki dia tu yang hitam yang bergerutu tu dia start normalize. Dia start hidup balik.